Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak pergi ke Stadium Bukit Jalil. Hari ni berapa bulan? Berapa bulan dah? 14 bulan, sorry. 14 hari bulan 12 kita nak menyaksikan perlawanan antara JDT menentang Sabah. Dan kalau kita menang malam ni, esok kita cuti. So kita bersama rombongan di Felda Lane U. Kalau kita sekolah lah, kita kerja lah. Okey. Jumpa kat sana. Beg tu boleh masuk salam? Tak, beg dengan pakai tu boleh masuk salam? Semua faham. Dan satu yang saya nak tambah, barang larangan. Tapi saya tak pasti benda ni betul atau tak betul. Saya tak pasti betul sama ada betul atau tak betul. Allah Akbar. Betul atas pula bang. Okay, apa? Betul. Tekong. Ngah ada tekong? Ada. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Seremban. Okay, nampak ni. Ini dia Piala VFA. So kita daripada tim daripada Southern Volunteer. Okay, tengok biru biru saja sini. So kita akan masuk dalam stadium dalam pukul 4 kot. Ni agak lama lagi lah, nampak. Ada juga yang duduk di sana tu. Ini semua daripada bas-bas dari Johor Southern Volunteer yang sama-sama hadir ke Stadium Bukit Jalil untuk memberikan sokongan kepada JDT menentang Sabah pada malam ni. Yeah. Okay, sini memang penuh Tengok lautan biru, semua warna biru. Oi. Kamu tak keluar? What? Sini pun dah penuh tak lama bang. Kita beri bungkus makan kat dalam bas. Pedas. Cuma makan bungkus lah. Bungkus lah kan? Makan. Oh, tak kat sini Okey, dah selesai makan, dah selesai semayang, kita nak bergerak ke stadium terus. Petang ni kita 63, kita berkumpul beramai, bergerak masuk dalam stadium bersama dengan Southern Volunteer dari seluruh daerah Negeri Johor. So untuk jumpa petang ni, kita tengok macam mana suasana penyokong-penyokong daripada Southern Volunteer. Luaskan kuasa menolak. Okay, so kita dah sampai dekat area Bukit Jalil. Ni kawasan bas ni. Kawasan bas semua dah kumpul kat sini. Okay, nanti ketibaan daripada tim-tim lain daripada daerah lain, Southern Volunteer. So, selepas ini kita akan beramai-ramai pergi ke stadium. Dan dijangkakan cuaca sekali tengah gerimis, hujan kejap lagi. Tapi tak ada masalah. Kita pergi. Okay, pergi. Okey, so sekarang tengah berkebut nak mencari beli mafla jadi kita dah support jugalah kan. Tak apa jalan dulu. Semangat. Okey, sekarang dah hujan. Okey, berebut nak dapatkan mafla tersupport. Okey. Okey. Tengok. So hujan dah lebat Cik tanya cik ni berapa besar ni? Yang besar 30. 30. Luaskan kuasa menolak. Pakai apa? Besar tu besar. Mantap lah. Exhaust chamber. Mana? Siapa nak ais? Saya nak masuk main apa? Dengan itu. Okey, so sekarang kita dah sampai di stadium National Bukit Jalil. Sekarang kita nak berkumpul di satu dataran ni. Dataran ni bersama dengan Southern Volunteer dari seluruh negeri Johor. Okey, kita akan berharap ramai untuk masuk ke dalam stadium
sebagai satu simbolik bahawa sokongan padu daripada Southern Volunteer pada pasukan JDT. Okay. Alright. So kita asingkan lelaki perempuan lelaki di depan belakang. Dalam nanti kan kau tak ada suara dah. So nampak macam ramai hampir ribu-ribuan juga ni Southern Volunteer yang berada di sini untuk berkumpul masuk dalam stadium pada malam ni. Okay, so just tembak. Okay, so sekarang ni kita dah dapat helon daripada pihak Southern Volunteer. Mantap. Oh, memang hebat. Meriah. Seronok. Okey. Okey, memang meriah. Memang seronok. Hebat macam ni So, diharapkan malam ni Johor menang. Esok boleh cuti. Oh, okey. Memang ramai orang. Kita dah lalu kawasan stadium ni. Okey, so depan tu ada Joko Sabah rasanya tu. Ramai tu. Memang bagus stadium. Nak bagi apa ni? Bagi airport. Mana? Macam Malaysia. Pernah cuci Malaysia? Dulu dia Switzerland. Oh, baik. Salam Baba! Boleh jalan. Okey bang. Okey bang. Okey bang. Okey, so sekarang ni kita nak masuk stadium. Kita akan hujan lebat. Tadi kita dah barak dengan satu stadium. Tengok hujan lebat sekarang. Okey, so sekarang proses memakai baju hujan. Pakai poncho ataupun raincoat. Alright, apa tu? Oh, taklah. Okey. Chewing gum apa? Okey, so kita jumpa kat dalam ni.
Okey, baik, nice. So dalam keadaan hujan dalam keadaan hujan lebat kita masuk dalam stadium. Okey, dalam keadaan semua sekali dalam keadaan yang basah lencur Oh, tapi ini satu pengalaman yang seronok kan. So sekarang ni kita nak cari tempat duduk dulu. Okey, kemudian barulah kita akan keluar ke mana-mana dan sebagainya. Okey, jom kita ke sini. Jom. Bias, stop bias. Boleh. Okey. So sekarang kita dah dekat stadium. Dan dalam keadaan yang hujan lebat. Takut itu Jadi ini tempat kawasan bos kalau dia masuk. Kita kena pergi ke tempat lain. Okey, so sekarang kita sedang naik ke blok 310A. Okey, kita dalam keadaan hujan lebat ni. Okey, kita terus menuju ke tempat kursi kita lah. Okey. Nampak di bawah sana tu Si ramai lagi sana. Tu geng-geng bos tu. Alright. So kita terus habis basah, baju basah, seluar basah, kasut pun basah. Nice. 310A. Wow. Ini the vibe je. Wow. Nice. 310A. Okay. Ya, sound system dan power padu. Oh. Okay. Ujung. Okay, so kita dapat seat. Kita tunggulah. Sekarang baru jam 5.50. Hampir pukul 6. So, event pukul 9 malam. So, dalam 3 jam setengah lagi, pukul 4 jam, kita bertapa kat sini. Right. Jangan tunggu dah. Okay, so sekarang kita dah berada di tempat dalam Stadium Bukit Jalil. So, lokasi yang kita telah ditetapkan. Okay. So, sekarang ni jam menunjukkan pada pukul 6.10. So, hujan lebat sekarang ni. Dan kerana cuacanya yang agak basah. Alright. So, kita lihat ramai lah yang sudah mula masuk ke tempat duduk tapi ini hakikatnya cuacanya lebat hujan So, insyaAllah lah. Cuma tadi kawasan sini nampak macam tak berapa best kan. Kat sana tu best tadi. Tapi tak apalah. So, kita layan. Kita enjoy game dalam ni. Semoga jadi menang. Semalam 8.40 20 minit lagi untuk sambung kita punya perlawanan. So, sekarang bersama daripada Hakim. Yo, enjoy. Okay, enjoy. Cuma ni kita akan sambung lagi perlawanan bermula. Bye.
Okey, so perlawanan kita dah rehat pada masa yang kedua 15 minit ni bersama Hazama. Mantap bos. Mana dia? Wah. Ya. Hancur itu. Yes. Baik. Oi. Okay. Kasih kan. Yay! Go! Allah! Ya Allah! Hey. Itu makan suar tu mana boleh tak boleh. Hey. Ini macam Sudah lebarkan. Okey, so pemasukan ada pertukaran. Berhenti masuk. Betul masuk? Ya. Okay, so dah nampak dah ada pergerakan ke arah situ ada pergerakan, so polis pun dah ramai kan. Itu sepadan antara Johor dengan Sabah tu. Bahaya. Okay, risiko untuk pergaduhan tu berlaku. Nampak tu, dah sembayang. Okay, dah Papa Zola, kebenaran. Kebenaran di mana ke Papa Zola? Ya. Okay, sayang. Takut Tenang, sabar. Medik. Kali dah 40,000 orang di malam ni. So malam ni jumlah pengunjung penonton 40,000 orang. So kita adalah salah seorang daripada 40,000 tu. Ya. 4-0. Okey, FRU dah datang. Sampai tadi FRU. Oi, mengerikan. So rasa macam kita kena hold dulu kot nak balik kan. Hold dulu. Kan. Lima kosong. Minta maaf. Kamera bateri, mikrofon dah habis bateri. So pinjam phone orang. So inilah salah satu penamat yang betul menggembirakan. 5-0. Tak dapat nak lakamkan itu masa gol tadi kan. Okey, tak apa. So dia pun dah cukup gembira. Ada bos. Okay, mantap semua Okey, so tahulah sudah perlawan pada malam ini. Sini pakai phone orang pasal bateri dah habis. Okey, tengok ke belakang sana.
what you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.